Nasihat Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin ketika melawat PPS Dewan Kesenian Islam membakut. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan memaklumkan jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 1,010 orang pada majlis penyerahan zakat yang berlangsung di Istana Iskandariah, Teluk Layanan zakat berkenaan dilibatkan 4 syarikat korporat diserahkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Mahir. Baginda turut berkenaan dengan Polis Niti Suksang mengesahkan kumpulan itu melepaskan tembakan dan melontar bom tangan ke arah sukarelawan pertahanan yang sedang bertugas. Kesemua mangsa yang cedera kini menerima rawatan di Hospital Sungai Golok. Polis sedang menuklear Iran tetapi tidak menolak penyelesaian lain merujuk kepada tindakan ketenteraan. Sukan bola sepak La Liga Spanyol, Alaves mencatat kemenangan 1-0 ke atas Villarreal 1-0